أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. Yang dihormati Tuan Haji Abdul Malik, pengurusi Surau Al-Ittihadiyah Seksyen 11, Seksyen 9 Shah Alam. Saya tersilap. Saf AJK Surau Al-Ittihadiyah, para ahli panel yang dijemput, seterusnya para hadirin hadirat, penduduk Shah Alam dan juga Seksyen 9, secara khususnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk duduk bersama pada malam ini, berada di dalam satu majlis ilmu yang kita panggil sebagai forum Forum Ihwal Islam Sempurna Karnival Al-Hijrah Surau Ittihadiyah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, untuk tidak melengahkan masa, saya di sini ingin memperkenalkan orang yang sudah dikenali oleh tuan-tuan semualah. Dua orang ahli panel ini tuan-tuan semua sudah kenali, lebih-lebih lagi orang Seksyen 9 ni sudah kenali Ustaz Al-Fadhil. Yang pertamanya ahli panel kita ialah Al-Fadhil Ustaz Nazmi Abdul Karim, seorang pendakwah bebas dan juga seorang aktivis yang sangat-sangat prihatin tentang isu Syria ini, isu saudara mara kita di Syria, dan juga isu Syiah Ustaz, ataupun yang dipanggil nama glamournya sebagai Ustaz Smackdown. Betul Ustaz? Dan yang keduanya ialah juga yang kita amat-amat kenali dan juga amat kasihi, iaitu Al-Fadhil Ustaz Uda Kasim. Al-Ustaz ialah sekarang bertugas sebagai mudir di Ma'had Da'wah wal Irsyad di Kelang, Selangor, dan juga sebagai pendakwah bebas. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita bersyukur kerana malam ini kita didatangi oleh dua orang yang sangat hebat ilmunya. Moga-moga peluang ini kita manfaatkan sebenar-benarnya, dan kalau ada masa nanti kita bertanya soalan-soalan yang kita boleh membuka lagi kefahaman kita kepada Al-Fadhil Ustaz berdua ini. Okey, untuk round yang kita, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, malam ni forum kita bertajuk Kompas Hijrah. Kompas Hijrah. Dan kita malam ni insya-Allah forum kita ni akan berlangsung sebanyak 3 round. Kita akan buat 2 round dulu mula-mula, kemudian kita akan buka soalan untuk tuan-tuan semua, dan last kali, round ketiga, kita akan tanya soalan yang last kali dan berserta dengan penggulungan. Okey, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, untuk orang yang pertama ini saya akan memulakan soalan pada malam ini kepada Al-Fadhil Ustaz Nazmi Abdul Karim. Al-Fadhil Ustaz, seperti mana yang kita semua tahu bahawa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berlalu 1435 tahun yang lepas, Ustaz. Okey. Dan juga kita pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyah. Soalan saya, Ustaz, adakah masih wujud, Ustaz, hijrah selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falyatafaddal mashkur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan taufik dan hidayah ni dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ni. Yang anda hormati Ustaz Moderator Ustaz Afifuddin, juga tidak terkecuali Tuan Guru kita Ustaz Uda Kasim, merupakan sahabat kami ketika di Syria dahulu, seluruh AJK Surau Ittihadiyah. Yang pertama sekali saya mengucapkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala sebab dapat bertemu dengan tuan-tuan acik-acik pada malam ni. Surau Ittihadiyah ni tuan-tuan mempunyai orang panggil apa, kesan sentimental yang cukup kuat pada diri anda. Inilah surau pertama yang saya mengajar ketika saya mula-mula balik daripada Syria. Daripada Mesir. Lepas Syria pergi Mesir, lepas tu saya duduk di Kemaman, kemudian saya balik ke Selangor, ya. Dan inilah surau yang pertama saya mengajar di Shah Alam, ya, dan satu-satunya surau yang berjaya dengan izin Allah Ta'ala menghatamkan kitab Hadis 40. Rasa-rasanya hampir 3 tahun baru habis kitab tu. Dia nak kabur orang surau Seksyen 9 ni, dia dah ada sanad Imam Nawawi, ya, daripada Hadis 40 tu. Jadi insyaAllah pada malam ni kita berkongsilah apa yang insyaAllah kita akan kongsi bersama. Jadi berkenaan dengan persoalan yang ditimbulkan oleh Ustaz Moderator tadi, kalau ikut tuan-tuan malam ni ana moderator sepatut macam tu. Sekali tadi lepas Zuhur, ahli panel yang sepatutnya Ustaz Nebakri menarik diri atas sebab-sebab kecederaan. Bukan, dia pasal tuan guru dia datang daripada Yaman, dia terpaksa bawa tuan guru dia ke Pahang. Jadi anda kata patut aku moderator, kan? Last tuan-tuan, tak pasal jadi panel. Sabar je lah. Sepatut Ustaz Afifuddin yang handsome ni yang jadi panel. Okeylah tuan-tuan semua, berkenaan dengan hadis la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Hadis ini kategorinya muttafaqun alaihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah selepas al-fathi. Jadi kalau kita belajar grammar ni, tuan guru kita orang alim bidang grammar, ustaz kita pandai grammar dan semua yang hadir pada malam ni, alif lam pada perkataan al-fath itu dipanggil alif lam lil ahdi zihni. Dalam kepala kita dah tahu fathu, pembukaan benda. Tidak ada hijrah selepas pembukaan ataupun selepas kemenangan. Apa benda al-fathu di situ? Fathu Makkah yang berlaku pada tahun 8 Hijriah. Jadi selepas berlakunya Fathu Makkah, Nabi kata la hijrata ba'dal fathi. Kenapa tidak ada hijrah lepas pembukaan Fathu Makkah? Sebab Mekah masa tu dah jadi negara Islam. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai Al-Madinatul Munawwarah lebih kurang 10 tahun, ya, kemudian Nabi Allah Ta'ala izinkan menguasai kota Makkah. Bila Mekah tu yang dahulunya darus syirki wa darul kufri qad taghayyara ila daulatil islamiyah, daripada sebuah negara kufur berubah kepada negara Islam, maka Nabi kata la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi selepas Fathu Makkah. Maknanya orang Mekah tak perlu pindah ke Madinah. Tapi sebelum pada itu kena pindah, kan? Maknanya 10 tahun sebelum pada itu ataupun 8 tahun sebelum daripada itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berhijrah min Makkah ila al-Madinatil Munawwarah, yang ustaz bacakan pada mukadimah tadi, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mana orang kafir bermesyuarat, bermeeting untuk menghalau engkau keluar daripada Mekah, untuk menangkap engkau, au yaqtuluk, ataupun membunuh engkau, au yakhrujuk au yukhrijuk, untuk menghalau engkau keluar daripada Mekah. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang dan Allah juga merancang, dan Allah sebaik-baik perancang. Bila perancangan dibuat orang kafir,
Nabi pun berhijrah. Masa tu para sahabat disuruh berhijrah beramai-ramai ke Al-Madinatul Munawwarah. Tujuan untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah mereka. Allah sebut dalam ayat yang lain, Allah kata, Ya ayyuhallazina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi itsaqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya 'ala al-akhirah. Wahai orang-orang beriman, kenapakah kamu ni teramat berat ketika diseru supaya berjuang berjihad di jalan Allah, tinggalkan kampung halaman untuk menyelamatkan akidah? Kenapa kau berat nak keluar? Allah Ta'ala marah kepada orang yang tidak berhijrah, yang dia mampu. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, Innal ladhina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan alladhina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabilan ulaika asallahu ayatuba alaihim ulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang malaikat cabut nyawa mereka, zalimi anfusihim, dicabut nyawa mereka dalam keadaan tak berhijrah. Orang macam ni zalim. Tujuan hijrah untuk apa? Menyelamatkan akidah. Tinggalkan segala kemewahan keduniaan di Mekah, selamatkan akidah kau dulu. Tapi ada manusia yang tak nak berhijrah, sayang kepada harta benda dekat Mekah. Maka orang yang tidak berhijrah ini, Allah kata apa? Zalimi anfusihim. Mereka menzalimi diri mereka. Qalu fima kuntum. Lalu ditanya kepada mereka, dan Allah Maha mengetahui, kenapa kau tak nak keluar? Kenapa kau tak nak hijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, kami ya Allah golongan yang lemah, golongan yang tertindas ketika di Mekah. Allah kata, qal alam akun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi aku ni luas? Kau ingat bumi tempat kau cek makan Mekah aja apa? Madinah ada, Yaman ada, Tanjung Karang ada, contohlah. Sabak Bernam ada. Kenapa kau tak hijrah? Contoh hayat kan. Bumi Allah luas. Kau ingat kat situ je kau cek makan apa? Contoh kalau orang buat alasan kan, dia kerja dengan syarikat yang diragui status kehalalannya. Payahlah ustaz, saya dah kerja lama dekat sini, saya nak pindah payah. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ni luas? Rezeki Allah luas? Kau tak cuba cari? Kau cuba cari juga. Cari dulu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bila kau takut Allah, Allah buka pintu kepada kau dan Allah berikan kepada kau rezeki daripada punca yang kau tak fikir pun, ya. Maka Allah Ta'ala kata, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Orang yang tak nak berhijrah ni, faulaika ma'wahum jahannam, masuk neraka jahannam, na'udzubillah min zalik. Illal mustad'afin, kecuali golongan yang tak hijrah tu golongan yang lemah di kalangan orang tua ataupun orang perempuan, budak-budak yang tak mampu, yang tu dimaafkan. Tapi kalau mampu, kau tak berhijrah, siap kau. Jadi ini nak sebutnya maksud hadis tadi, la hijrata ba'dal fathi, tidak perlu dah kau pindah ke Madinah selepas pembukaan kota Makkah. Cuma untuk sebagai sedikit makluman kita, orang yang paling terakhir berhijrah ialah pakcik Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi sebut dekat dia, innallaha katabalaka innallaha khatama laka al-hijrah kama khatama bi an-nubuwah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Abbas nak pindah ke Madinah selepas pada peperangan Uhud, Nabi kata, wahai pakcik, makanuka fi Makkah afdal, pakcik lebih bagus duduk dekat Mekah. Allah mentakdirkan pakcik orang yang paling akhir berhijrah, sebagaimana Allah mentakdirkan saya Nabi pengakhir zaman. Allahu a'lam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Nazmi Abdul Karim di atas keterangan yang disampaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz, bahawa yang disebutkan sebagai tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah itu ialah hijrah selepas daripada masuknya kembali Nabi SAW ke Mekah dan kembali aman penduduk Mekah daripada gangguan-gangguan kafir musyrikin Mekah. Lalu kalau kita adaptasikan dia ataupun kita terapkan dia pada zaman kita ni, Al-Fadhil Ustaz Uda Kasim, bahawa kalaulah kita kata bahawa hijrah seperti mana yang Nabi katakan itu tidak perlu lagi dilakukan kalau keadaannya seperti itu. Tapi kalau kita nak
realisasikan hijrah itu di dalam kehidupan kita pada hari ini. Bagaimanakah bentuk hijrah? Kalau kita kata masih perlu berhijrah, bagaimanakah bentuk hijrah yang kita perlu lakukan pada masa kita hari ini? Dan kalau kita nak kaitkan dia dengan masjid, Ustaz, apa kaitan masjid dan juga hijrah? Itu kalau kita sebut masjid lah. Kalau kita sebut surau Ittihadiyah, bagaimana pula, Ustaz? Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Yang saya hormati Tuan Musi Majlis, yang saya hormati Ustaz Nazmi, Tuan Pengurusi Surau dan ahli jawatan kuasanya, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Saya sakit gigi sebenarnya ni. Tapi nak tarik diri dah tak boleh. Jadi Ustaz Nik Bakri sempat tarik diri dulu. Saya tak boleh tarik sebab saya rindu sangat nak jumpa orang Ittihadiyah ni. Tak apalah, sakit pun sakit lah. Yang penting malam ni kita dapat bersama, insya-Allah. Tapi kalau terberhenti masa saya sedang bercakap, jangan marah sebab gigi tak berapa nak sihat. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, Ustaz Nazmi dah sebut dah tadi dalam mensyarahkan hadis tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah, sebab fitnah yang dihadapi oleh umat Islam ketika itu sudah tak ada. Jadi maknanya kalau fitnah tu datang balik, macam mana? Ya, jadi Nabi ni bila dia cakap mesti ada sebab di sebalik hukum yang diberi. Bila dia sampai dekat Madinah tu, adalah sampai dekat Mekah, selepas dia menawan kota Mekah tu, adalah beberapa orang yang dulunya Nabi ajak berhijrah tak nak berhijrah. Tiba-tiba bila dah menang, Nabi dah berjaya menawan kota Mekah, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, lepas ni ada hijrah lagi ke?" Itu Nabi kata tak ada dah. Lepas ni tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Apa sebab? Sebabnya ialah ketika itu fitnah yang dihadapi oleh umat Islam tak ada. Sebab apa? Sebab ketika itu telah tertubuhnya negara Islam. Ya, Madinah Al-Munawwarah dah jadi negara Islam, Quran dah jadi perlembagaan negara. Ya, jadi headquarters di Madinah. Kira Mekah tu dia punya cawangan lah. Jadi bila headquartersnya perlembagaannya Quran, sudah tentu dia punya cawangan pun perlembagaannya Quran juga. Jadi bayangkan tuan-tuan, bila perlembagaan negara itu Quran, baru Nabi kata apa? Dah tak ada hijrah dah lepas ni. Ya, nak apa lagi? Kita orang Islam ni, itulah kita punya perjuangan. Ya, ke tuan-tuan ada perjuangan lain. Saya punya perjuangan ialah untuk meletakkan Quran itu jadi perlembagaan negara. Kerat 7 hidup kembali pun itu perjuangan saya. Saya nak jadikan Quran sebagai perlembagaan negara. Perlembagaan Lord Reid ni kita nak campak ke Sungai Kelang dah, sebab dah lama sangat dah. Ya, dah 56 tahun kita bagi Lord Reid. Akhir sekali macam-macam perkara tak elok berlaku. Yang terakhir berlaku di Perak baru ni, depan rumah pengarah penguat kuasa kena tembak. Ya, jadi kita pun dah rasa tak aman. Jadi Nabi kata apa? Bila Quran dah jadi perlembagaan negara, undang-undang negara pun dah undang-undang Quran, yang memegangnya pun orang-orang yang bertakwa. Program dalam negara pada ketika itu pun program-program yang bagus-bagus, program Islam, program yang berakhlak. Jadi nak hijrah buat apa lagi? Itu. Jadi maknanya kalau Nabi SAW sebut begitu, kerana fitnah itu sudah reda, tidak ada fitnah, maka kita di zaman sekarang ini fitnah-fitnah yang berlaku sebelum Nabi berhijrah itu berlaku kembali. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi duduk di Mekah, terlalu banyak fitnah yang berlaku terhadap umat Islam. Akidah mereka tidak terjamin. Ada yang dibunuh, ada yang dibutakan matanya, ada yang dicacatkan anggotanya. Tidak aman. Sebab itu Nabi suruh berhijrah. Dalam
konteks kita sekarang ni tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, akidah kita sekarang ni aman ke tak aman tuan-tuan? Ya. Mana ada aman? Jawapan dia tidak ada aman. Cuba tuan-tuan tengok, saya ni ustaz ni, anak-anak saya alhamdulillah lah, saya hantar ke Mahat Tahfiz Quran, hafiz. Tapi kalau saya matilah sehari dua hari ni, saya tidak ada jaminan bahawa anak-anak saya akan kekal sebagai seorang Islam. Saya kata begitu, saya tidak ada jaminan. Sebab apa? Sebab di tempat kita ini, bila umur 18 tahun ke atas, dia bebas memilih agama dia sendiri. Bila saya mati nanti, na'uzubillah, tuan-tuan, sebab dah berlaku. Ayahnya mati, ayahnya Pak Imam meninggal dunia. Tiba-tiba anaknya bercinta dengan seorang lelaki India, masuk Hindu. Tidak ada apa-apa yang boleh dibuat untuk menarik dia masuk Islam balik. Tak boleh. Nampak? Tempat kita pun akidah tidak terjamin. Program-program kristianisasi cukup kuat, ya. Kita je tak terasa. Program-program untuk memurtadkan orang Islam cukup kuat. Ni baru-baru ni yang minta supaya bebaskan siapa nak masuk agama apa pun bebas. Ini usaha-usaha yang menunjukkan bahawa akidah kita tak selamat. Tapi persoalannya, adakah kita nak berhijrah ke mana ni? Para sahabat bila akidah mereka di Mekah tak selamat, mereka berhijrah ke Madinah. Kita dekat Malaysia ni, akidah kita tak selamat, kita nak hijrah ke mana? Pergi Brunei. Brunei mungkin selamatlah akidahnya tu, sebab dekat sana alhamdulillah Tuanku Sultan dah terima hudud sebagai undang-undang negara. Saya kalau boleh nak pergi berhijrah kat sana, tapi katanya visa pelancong 2 minggu je boleh. Lepas 2 minggu dia halau keluar juga. Kita nak pergi mana? Nak berhijrah ke Thailand? Lagi teruk. Nak hijrah ke Amerika? Lagi teruk. Jadi maknanya hijrah daripada tempat ke tempat itu tak ada. Sekarang ini yang perlu kita hijrahkan ialah menghijrahkan minda kita, menghijrahkan pendirian kita. Kita duduk di Malaysia, ini tanah air kita, tanah tumpah darahku, ya. Kita sebagai orang Islam tuan-tuan kena ada semangat patriotik yang kuat. Cuba tengok Nabi SAW, patriotik dia cukup kuat. Ketika ditanya, ketika Siti Khadijah balik selepas berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal kata, suami kamu ni dah jadi Nabi, kaum dia akan tentang dia dan dia akan dihalau keluar daripada negeri dia. Khadijah balik beritahu Rasulullah ketika itu sedang selimut kerana baru jumpa Jibril yang baru turun, ketakutan. Ya wahai suamiku, Waraqah bin Naufal kata engkau akan ditentang oleh kaummu. Dia, iyalah. Tapi bila Khadijah beritahu benda kedua, kaummu akan mengeluarkan engkau daripada negerimu, bangun Rasulullah, aku nak dikeluarkan daripada negeri aku. Sini menunjukkan bahawa semangat cinta dan sayangnya dia kepada negara. Ketika Nabi keluar daripada bumi Mekah tu nak pergi ke Madinah, dalam hati tu semangat sayangkan negeri dia cukup kuat. Sebab tu antara ucapan dia kata apa? Kalau tidaklah kerana kaumku mengeluarkan aku daripada engkau, aku takkan tinggalkan Mekah. Begitu juga para sahabat, bila mereka sampai ke Madinah tu demam. Tengok Sayyidina Ali demam. Mengapa Li? Allah rindulah pada Mekah. Nampak? Sayang. Jadi begitu juga kita sebagai orang Islam kena sayangkan negara kita. Saya tidak akan tinggalkan Malaysia, tanah tumpah darahku, walau apa fitnah yang berlaku. Sebab hijrah yang kena kita buat sekarang ini ialah hijrah dalam bentuk-bentuk seperti pemikiran. Hijrah. Kalau dulu pemikiran kita kolot, ya, saya ingat lagi tuan-tuan, waktu lebih kurang 20 tahun lepas, saya dibesarkan di Petaling Jaya, orang bandar. Ayah baru meninggal, ya, baca Quran pun tak reti. Masa tu tingkatan 5, masa tu saya ingat. Saya tingkatan 5. Baca Quran tak boleh. Ayah jadi jenazah, saya nak baca Quran untuk jenazah ayah pun tak boleh. Saya di tingkatan 5 masa tu.
Ke bumi ayah saya ambil keputusan berhenti SPM. Saya tak ambil SPM. Saya nak pergi belajar pondok kat Kelantan. Sebab saya kata, buat apa? Kalau saya banyak duit pun, jenazah ayah pun tak boleh nak baca Quran, buat apa? Bila kata nak mengaji agama tu, turun tok nenek 7 petala langit 7 petala bumi turun. Datang jumpa, engkau nak ngaji agama, mana ada masa depan? Kalau tak ada orang mati besok tak dapat duit kau. Dia kata, apa pasal pula hubungan mati? Rupanya bila kita semayang mayat ni kan ada orang letak sampul dalam tangan tu. Kalau tak ada orang mati tak dapat duit kau. Oh, saya kata kolotnya. Dia anggap mengaji agama ni memang tak ada masa depan. Ini antara fahaman-fahaman kolot yang berlaku dalam masyarakat Islam. So kita kena hijrah lah, tinggalkan fahaman kolot, masuk kepada fahaman yang baru. Ya, bila kita bersama dengan agama, itulah yang akan menjadikan kita maju. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk dunia itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan buka pintu keberkatan langit dan pintu keberkatan bumi. Ini kita kena tukar fahaman ke arah ini. Jangan bila sebut agama je habis mundur lah. Alhamdulillah sekarang ni tuan-tuan, masyarakat Islam khusus di Shah Alam, dalam perkara ini saya tengok alhamdulillah berubah dah. Di Mahat Tahfiz saya, anak-anak orang Shah Alam ramai. Ya, bukan calon-calon orang, anak orang kaya-kaya juga tu, yang pengarah pun ada. Saya kata, tuan hantar anak mengaji tahfiz ni, yakin ke masa depan? Tak apa Ustaz, saya yakin anak saya hafaz Quran, nanti dia akan jadi lebih maju ke depan. Alhamdulillah. Ya, sekarang ni tuan-tuan, bukan saja orang Islam yakin bahawa menghafal Quran ini orang kita akan maju ke depan. Saya baca surat khabar baru ni, tu menteri apa tu, Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guang Eng. Ya, bila dia bagi bantuan RM500 tiap-tiap bulan kepada penghafal Quran di Pulau Pinang, marah Cina-Cina lain tu. Lim, apa pasal bagi orang Islam duit RM500? Bagi gitu je, bagi mereka membazir lah. Apa kata Lim Guang Eng? Lim Guang Eng kata, kalau orang Islam hafal Quran, dia tak ambil rasuah. Nampak tuan-tuan? Betul lah, mustahil lah orang hafal Quran ambil rasuah. Orang hafal Quran ni tuan-tuan, ya Allah, saya tengok anak-anak murid saya lah, pukul 4:30 pagi dah bangun, tergenjut-genjut baca Quran. Ya, dia dah hafal juzuk pertama, hafal juzuk kedua. Habis juzuk kedua, saya ulang balik daripada juzuk pertama baca juzuk kedua. Bayangkan kalau dia dah 30 juzuk. Saya kata lagi 3 hari saya nak awak baca depan saya 15 juzuk. Jangan ada salah. 6 kesalahan ulang balik. Budak tu tak tidur malam tuan-tuan menghafal. Ya, nampak tuan-tuan, orang yang hari-hari hidupnya dengan Quran agaknya ambil rasuah tuan-tuan. Tak beda. Yang ambil rasuah tu mengaji Quran pun tak reti. Betul kata Lim Guang Eng. Itu, mudah-mudahan Allah beri hidayah pada dia. Saya kalau dia masuk Islam tuan-tuan, saya nazar dengan nama Allah nak puasa 1 minggu betul-betul. Tak lama tu, tak lama dah Islam dah tu. Alhamdulillah berkat dakwah tok-tok guru kita, dia hampir memahami Islam. RM500 tuan-tuan dia bagi pada penghafal Quran, kan hebat tu. Jadi yang tu kita tinggalkan dulu. Nak ceritanya bahawa tuan-tuan, kita kena hijrahkan fikiran kita. Di Shah Alam ni alhamdulillah sekarang ni saya tengok berkat masjid-masjid tak ada yang satu malam tak ada kuliah agama. Banyak berlaku perubahan dah sekarang ni, ya. Jadi alhamdulillah hijrah itu ialah hijrah, ya, bukan daripada tempat ke tempat. Kita duduk juga di sini. Ada setengah orang dia kata masyarakat kita ni dah teruk lah Ustaz, kita kena uzlah ni. Saya kata kau nak uzlah ke mana? Masuk dalam gua. Mana boleh? Dalam Islam mana ada ajar kita gitu? Kita kena jadi seperti mana Asyah. Asyah isteri Fir'aun, suaminya Fir'aun, tapi Asyah duduk dengan Fir'aun satu istana. Ya, dia menghijrahkan, dia menguzlahkan diri dia di sudut akidah, tapi duduk tetap bersama. Supaya juga kita, kalau orang surau ni yang dah datang masjid, dah berhijrah ke masjid, kita tinggalkan kawan-kawan kita yang belum datang masjid, bila mereka nak datang masjid? Jadi kita tetap berkawan dengan mereka, kita tetap bersama dengan mereka, tetapi fikiran kita
bersama Islam. Katakanlah kita main bola dengan mereka, main golf dengan mereka, tapi bila dengar azan kita pun kata kita berhenti menembas kejap kot, kita pergi semayang dulu. Ya, itu je. Jangan kita keluar daripada masyarakat ini, kerana hijrah yang dimaksudkan oleh Nabi itu yang dah tak ada tu, hijrah daripada Mekah ke Madinah, hijrah daripada tempat ke tempat. Adapun hijrah di sudut pendirian, ini wajib. Adapun hijrah di sudut pemikiran, ini wajib dilakukan. Ya, bukan satu perkara yang sunat, wajib dilakukan. Saya rasa sudah pun terjawab. Wallahu a'lam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Jadi semua kita faham bahawa yang dikatakan oleh Ustaz tadi ialah hijrah tu memang sudah tempat ke satu tempat memang sudah selesai dilakukan oleh sahabat. Dan sekarang ini ialah hijrah kita ke arah perkara yang lebih baik. Perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik, daripada perkara yang baik kepada perkara yang lebih baik. Malah hijrah seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Uda tadi ialah bukan sahaja hijrah kita diri sendiri sahaja, malah hijrah kita ngajak keluarga kita, ngajak anak bini kita, ngajak masyarakat kita juga untuk berhijrah. Jadi kalau kita datang ke surau, sekali-sekala tu tengok juga orang sebelah kita, Ustaz, orang jiran kita. Jangan kita je pakai serban pergi surau rajin, tapi orang sebelah rumah kita tak pernah kita ajak untuk berhijrah juga bersama kita ke surau. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira tuan-tuan semua tak sabar untuk dengar soalan yang seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz Nazmi Abdul Karim. Saya tahu. Tapi sebenarnya penganjur kita memberitahu saya untuk kita, sebelum kita memulakan pusingan kita yang kedua ini, saya nak melancarkan kali kedua tadi. Tuan Haji pengurusi telah melancarkan kali pertama, dan saya nak lancarkan sekali lagi, iaitu pelancaran yang tuan-tuan semua tengah tunggu sekarang ni, iaitu pelancaran untuk tabung pembangunan surau kita ini. Jadi untuk sebelum kita memulakan pusingan yang kedua ini, saya mempersilakan semua petugas-petugas yang siap dengan beg-beg dia untuk berjalan di segenap penjuru di mana sahaja ada kelibat manusia di sini, untuk dia singgah. Walaupun orang tu tak keluarkan duit lagi, singgah dulu. Duduk depan dia baru dia keluar duit. Kalau tidak dia tak keluar duit. Lalu semua. Okey, dipersilakan semua petugas-petugas, lelaki dan juga perempuan. Kita bagi masa 5 minit untuk kutip derma. Ni petugas perempuan ada, bahagian muslimat ada. Okey. Ibu-ibu kalau tak bawa cash malam ni, boleh buka-buka yang ada di lengan tu, cuba buat macam ni sikit. Baru nampak, keluarkan letak tu. Tak apa, tak ada masalah, tak bawa cash pun tak apa. Saya kira orang Shah Alam ni memang dia macam orang Kelantan lah, kan? Orang Kelantan nampak je miskin, orang perempuan ni Kelantan kan. Tapi kalau buka tangan dia tu sampai ke siku gelang dia. Saya kira orang yang 9 ni lebih kurang tu lah. Satu ya apa sangat lah, satu kan, ada 10 satu apa sangat lah. Okey tuan, sila petugas sila berjalan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, seperti mana yang kita semua tahu bahawa kelebihan infak ni sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sementara menunggu tuan-tuan semua menyalurkan bantuan tu derma, saya ingin membacakan sepotong ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang menginfakkan harta dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi untuk pembangunan surau kita ini, yang dia juga dikira sebagai sedekah jariah, yang mana pahala dia berjalan sehinggalah kita mati, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan kena ingat pahala yang kekal, di antara pahala-pahala yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, iza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salas sadaqatun jariyah, kan?
Pertama sekali Nabi sebut sadaqatun jariyah. Nabi tak sebut anak yang soleh lagi, doa tak. Pertama sekali Nabi sebut sadaqatun jariyah. Barulah aw amal yuntafa'u bih aw walad salih yad'u lah. Tapi pertama yang Nabi sebut ialah sadaqatun jariyah. Sebab apa? Sebab sadaqatun jariyah inilah yang akan berjalan sehinggalah kita bangkit semula berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak sedekah jariah kita itu berjalan sehinggalah kita bertemu dengan Allah taala, berhadapan, dibangkitkan kembali, maka perbanyakkanlah sedekah jariah. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Selesai? Okey, selesai. Betul ni selesai? Ada yang belum ulur lagi, cuba angkat tangan. Memang tak ada orang angkat. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk pusingan yang kedua ini saya ingin bertanya kepada Al-Fadil Ustaz Nazmi. Tadi kita ada sebut, Ustaz Uda ada sebut sikit tentang kaitan di antara hijrah dan juga masjid ataupun surau kita ini. Saya ingin bertanya kepada Al-Fadil Ustaz, sebenarnya siapakah yang perlu berfungsi ataupun perlu memainkan peranan yang penting untuk mengimarahkan masjid ini? Adakah hanya kita perlu berharap kepada Tuan Haji pengerusi kita, AJK surau kita, ataupun semua qaryah yang berada di Station 9 ini perlu berfungsi untuk mengimarahkan surau kita ini? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah. Tadi bila kita dengar Ustaz Uda Kasim ceramah tadi, macam tak lupa sakit gigi. Itu sakit gigi tu. Kalau tak sakit aku tak tahu lah, kan? Berapi atas ni tuan-tuan. Ni dia wali-wali lain sikit tuan-tuan. Kita wali juga, wali nikah. Okeylah, berkenaan dengan masjid, betapa pentingnya masjid. Rasulullah SAW ketika sampai di Quba, sebelum masuk ke Al-Madinatul Munawwarah, Nabi buat Masjid Al-Quba, awwalu masjidin ussisa ala taqwa. Masjid yang pertama diasaskan di atas ketakwaan, iaitulah di Quba. Rasulullah SAW sampai di Quba pada 8 hari bulan Rabiul Awal, ya. 8, 9, 10, 11, 12. Pada 12 Rabiul Awal barulah Nabi masuk ke dalam Al-Madinatul Munawwarah yang tadi YB Khalid sebut tadi, ya, serba sedikit tentang peristiwa hijrah ni. Sikitlah saya nak share kenapa dia ambil Muharram. Sebab ulama kata takhfitul hijrah kana fil Muharram. Perancangan hijrah Nabi itu berlaku dalam bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi dimulakan dengan Muharram sebagai bulan pertama kalender Hijri umat Islam. Okey tuan-tuan, ketika Nabi sampai dekat Quba, Nabi buat masjid. Buat masjid zaman Nabi sempoi je, simple present tense. Kita ingat buat masjid ni mahal gila-gila kan, juta-juta, riban-riban. Tak pacak apa benda, batang tamak, bubur atap, pelepah tamak, selesai. Dia tak payahlah marmar berbenda semua tu. Ya, kadang-kadang kita tak tahu tuan-tuan, ada keperluan lain yang sepatutnya kita gunakan, kita berhabis buat perhiasan masjid. Kalau sampai membazir, haram hukumnya, tak boleh. Sebab tu kita sedia maklum, melawal-lawalkan masjid ni antara tanda akhir zaman, tanda kiamat. Nabi kata apa? La taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidak akan berlaku kiamat sehingga manusia berbangga-bangga dengan masjid. Bangga makna masjid tempat aku lagi lawa, masjid tempat aku lagi lawa, gila tak lawa macam tu, kan? Dulu masa mula-mula Masjid Shah Alam kan, dia punya pipe kan, kita letak tangan keluar air, tarik air termasuk balik, dia tak terkeluar balik, tarik termasuk balik, kan? Orang kampung tak pernah jumpa pipe tu, dia pergi kan, lala pening kepala pipe, rosak sampai sekarang tuan-tuan. Canggih sangat, kan? Buang-buang duit tu orang kata, bubuh je lah macam tu, senang. Ini kau orang main was-was lagi seronok. Jadi tuan-tuan semua, Nabi buat Masjid Al-Quba. Kemudian bila Nabi SAW masuk ke Al-Madinatul Munawwarah, yang kita sedia maklum, Nabi transit di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu selama 6 bulan, sementara menunggu siapnya projek pembinaan Masjidin Nabawi, ya, di Al-Madinatul Munawwarah. Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran bagaimana, apakah kriteria kelayakan piawaian nak jadi AJK masjid dan surau. Kita tahu kan, kalau orang nak dapat kerja,
kerja dengan ESO ke, dengan Petronas ke, dengan Bank Negara ke, mana-mana lah, dia ada piawaian, dia ada kriteria dia kan. Mesti ada kelulusan, contohlah BA bahagian ni, Master bahagian ni, PhD bahagian ni, pengalaman kerja 30 tahun, mati dah tu kan. Lepas tu adalah dia punya gaji 30,000 sebulan, tak apa-apa semua tu kan. Manusia dia ada sebut, dia mana kau nak kerja ni ada kriteria dia. Habis rumah Allah ni kau ingat tak ada ke? Ingat rumah Allah ni main belasah haja ikut siapa-siapa nak AJK, boleh macam tu? Kalau kita beranggapan rumah Allah ni sesiapa saja layak jadi AJK, kau silap besar. Kau silap besar. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Allah kata innama. Tuan-tuan, kalau kita belajar grammar, ya, orang Shah Alam ni boleh katakan pandai grammar belaka. Pasal kita tengok dekat jadual ada kelas bahasa Arab kan. Innama ni dia punya power dia dipanggil adatu hasrin. Bila Allah sebut innama, sesungguhnya lepas pada benda ni semua sifat-sifat takkan boleh masuk dalam ayat ni kecuali yang Allah nak ni. Innama, sesungguhnya, macam ayat yang lain Allah kata innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hambanya siapa dia? Al-ulama'u. Allah sebut al-ulama, ulama je orang yang betul-betul takut kepada Allah Ta'ala. Tapi kita kena ingat ulama ada dua, ulama usu' wa ulama ul akhirah, ulama yang jahat dan ulama akhirat. Yang dimaksudkan di sini adalah ulama ul akhirah. Allah letakkan apa syarat kriteria nak jadi AJK surau, AJK masjid. Innama ya'muru, yang mengimarahkan, menghidupkan, mengaktifkan rumah Allah ni siapa dia? Yang pertama, man amana billahi, orang tu mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman pertama. Okey, kita beriman belaka kan? Alhamdulillah kan dia AJK kafir. Gila apa? Nauzubillah min zalik. Innama ya'muru masajid Allah, yang pertama man amana billahi wal yaumil akhiri, dan beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat bukan cakap saja. Ya, bila disebutkan hari akhirat, dia rasa sakit perut, tak sedap duduk, bimbang, terkenang-kenang kedahsyatan hari akhirat. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma'idhin bi jahannam yawma'idhin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra. Dia terbayang-bayang hari akhirat, sakit perut fikir hari akhirat ni, bimbang fikir hari akhirat. Ini bukan cakap saya beriman, tapi beriman kat mulut aku boleh sebut. Ini beriman sungguh. Bila dibaca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha, kita rasa sakit perut, susah hati, ya Allah dahsyatnya kiamat, bimbang kita. Ya. Jadi yang pertama beriman pada Allah, yang kedua percaya betul-betul dengan hari akhirat. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salah. AJK surau, AJK masjid mesti aqamas salah, mendirikan sembahyang. Yang datang ke masjid dan yang ke surau ni tak. Jadi AJK haram tak nampak muka. Ini jadi AJK al-karaoke lagi bagus tuan-tuan. Tak boleh. Kalau kau jadi AJK surau, AJK masjid, wajib hidupkan surau, hidupkan masjid. Amanah. Pegang benda ni, pegang AJK ni tuan-tuan, bukan seronok tau. Anda rasa banyak-banyak AJK surau masjid yang paling orang tak nak sekali. Pasal tak masyuk. Itu ceritanya. Kan kalau yang lain boleh tahan masyuk, AJK surau, AJK masjid tak masyuk. Tapi ada jenis AJK surau, AJK masjid yang belasah duit tabung. Ada juga. Tapi bukan dekat Shah Alam lah. Ni belah-belah planet Marif sana tuan-tuan ya. Jadi aqama salah, ata zakah. Orang yang mendirikan sembahyang, datang sembahyang ke masjid, datang sembahyang ke surau. Sebab tu kita kena banyak berdoa pada Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku menjadi manusia yang bersyukur kepada Engkau dan berbuat ibadat kepada Engkau yang terbaik. Kena banyak doa macam tu supaya Allah ringankan kaki kita untuk datang ke surau dan ke masjid. Tadi pengurusi surau kata nak renovate nak buat apa? Tingkat bawah. Buat lift lah, buat lift kan. Buat lift. Sini orang kaya ala lift berapa ribu, 7,000 je lift. Simple present tense lah sekali. Macam tu kan. Kun fayakun tuan-tuan. Tapi sebenarnya naik tangga tu lagi besar pahala. Sungguh.
kan, makin terhege-hege, aduh ya Allah sakit ni, aduh bercinta aku nak naik. Lagi makin kuat tak larat, lagi besar pahala kau. Merangkak haji tak larat, lagi besar pahala kau. Sebab tu orang kalau pergi Mekah haji umrah kan, dia kata, ustaz, hotel dengan masjid jauh ke dekat kan, kita kata satu batu. Biar betul ustaz dah bunuh orang apa, engkau tak tahu pahala, kau tak reti pahala. Zaman Nabi ketika dibuat renovation Masjid Nabawi, ada orang yang jual rumah-rumah dekat keliling Masjid Nabawi. Lalu ada orang-orang yang duduk dekat jauh kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan kami beli rumah-rumah tu, kami nak pindah supaya berdekatan dengan masjid. Nabi kata, tak payah beli, lagi jauh lagi bagus. Sebab setiap kali kau menapak kaki, lagi besar pahala kau, lagi besar pahala kau. Allah kata apa? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Setiap benda kau buat kami tulis. Wa atharahum, dan kesan-kesannya. Kita menampak, kita berjalan di tapak kaki ni sekarang tak nampak, besok kat padang mahsyar Allah bangkitkan kesan-kesan tu di hari akhirat. Wa aqamas salah wa ataz zakah. AJK masjid yang berharta kena bayar zakat. Dan syarat yang akhir Allah Ta'ala sebut, kena ingat syarat ni tuan-tuan, walam yakhsha illallah, walam yakhsha illallah. AJK surau, AJK masjid, dia tidak takut kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh jadi AJK surau, AJK masjid takut dekat orang, takut orang kata, takut kena ambil tindakan. Tak boleh. Kalau gitu sifat kita tak layak jadi AJK surau, tak layak jadi AJK masjid. Sebab ini kriteria yang Allah letakkan dalam Al-Quran. Walam yakhsha illallah. Kau jadi AJK surau, AJK masjid, ni rumah aku, kau kena takut pada aku saja, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi buat program, buat ceramah, buat kuliah. Orang suka, orang tak suka, biar ni kan. Kau jangan ambil hal, jangan pot. Saya tadikan Allah jadi AJK pula, Nazim Masjid Iktisam TDI Jaya. Dan di waktu yang sama kadang-kadang saya berkhutbah. Jadi biasa bila kita khutbah ni, orang lepas, saya pernah biasa banyak kali kena, lepas khutbah ada orang datang jumpa. Dia kata apa tahu, ustaz khutbah apa ni menjerit-jerit, saya terganggu lah dengan khutbah ustaz. Saya rasa bukan saya seorang terganggu tahu, orang lain pun terganggu juga. Akan terganggu apa ni? Terganggu tidur kau ke? Kalau kau nak kau balik rumah lagi bagus lah. Dia ingat khutbah ni pakai, zaman Nabi tak pakai tag tahu tuan-tuan. Nabi punya sifat khutbah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu washtadda ghadabuhu faka'annama munziru jaishin yaqul sabbahakum wa massakum. Nabi kalau berkhutbah, Nabi dalam hadis sebut ihmarrat aynah, merah menyala mata Nabi. Tuan-tuan bayang, aku mana pernah menyala mata aku. Kalau menyerang ustaz Atromen apa, boleh kau, aku buat macam ni kan, terbakar makmum tak pasal. Nabi berkhutbah ihmarat aynah, merah menyala mata Nabi. Washtadda ghadabuh, sifat kedua, teramat tinggi kemarahan Nabi SAW, seakan-akan dia seorang panglima tentera yang memberikan amaran kepada orang ramai. Tuan-tuan semua, last call nak sebut, ini sifat yang paling penting. Allah kata walam yakhsha illallah. AJK masjid surau, dia tak boleh takut kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis ayat ni, ujung Allah kata apa? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga inilah orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, AJK surau, AJK masjid, dia buat kerja yang paling mulia, menjaga amanah Allah. Dan dia kena ingat, dia buat aja. Kalau kau jaga hati manusia, tak ke mana kita tuan-tuan. Elok kita jaga hati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan macam Ustaz tanya tadi sikit ya, mana hidupkan surau masjid bukan kerja AJK, tapi AJK bertanggungjawab. Tapi orang ramai masyarakat mesti support program-program surau masjid. Sebab besok kalau kau mati, kau mesti nak suruh surau selenggarakan jenazah kan. Ni kadang belagak, tak nak pergi surau, tak nak pergi masjid. Orang macam ni tuan-tuan, kalau dia mati besok, kau jangan mandikan, biar dia mandi sendiri. Biar dia kapan dia guling-guling sendiri kan, biar dia korek kubur dia berdebak datuk sendiri. Cakap banyak kau. Ni dah lah surau tak pernah datang, masjid tak pernah datang, komen lebih-lebih. Lepas tu dah mati, orang bawa kat surau, duduk saf depan pada imam. Kau tahu tak, belagak betul. Jadi kadang geram juga tu. Sekian, wallahu alam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Tuan-tuan, lebih-lebih lagi kepada AJK surau, jangan letak jawatan pula. Sebab dengar syarat ni tadi berat tuan-tuan. Nak jadi AJK surau Ustaz.
Esok takutnya semua letak jawatan kali dengan pengurusi sekali berat saudara kita. Jangan begitu tuan. Itu syarat-syarat yang lengkap. Tapi kalau tak mencapai tahap itu, siapa-siapa insya-Allah yang layak boleh menjadi AJK Surau. Okey, Al-Fadhil Ustaz Uda, selepas daripada kita berbincang tentang hijrah ni Ustaz, boleh Ustaz terangkan kepada kita, bagi kita sebagai seorang Muslim ni Ustaz, kalau kita nak memulakan hijrah pada diri kita nak mulakan dalam konteks yang mana Ustaz? Yang mana dulu yang lebih kita utamakan untuk kita hijrah? Begitu Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, sekarang ni kita nak berhijrah lah. Lebih-lebih lagi bila kita dengar apa yang diterangkan oleh Ustaz Nazmi tadi, lagi semangat kita nak berhijrah. Tapi nak berhijrah ni tuan-tuan, dia kena ada perancangan yang rapi. Ya. Ramai orang bila dia dengar ceramah, dia rasa dia nak berubah, tapi dia tak tahu nak mula dekat mana. Kita ambil satu contoh lah. Kita dengar ceramah Malik Noor, bekas juara angkat besi tu, ya, juara bina badan dia berketul sana berketul sini. Kita ni pro borok ini, dengar ceramah orang yang badan cantik macam tu, lepas dengar ceramah dia bersemangat lah kita nak memiliki badan berpetak macam dia. Kita pun balik rumah ambil duit terus pergi beli besi-besi yang berat-berat tu buat balik rumah. Kita pun tengok besi ni kecil lah, lambat berpetak badan aku. Kita terus ambil besi yang besar, angkat 5-6 kali, patah tulang. Nampak? Sebab apa tu? Sebab dia nak berubah. Perut dia daripada boroi nak jadi cantik macam perut Malik Noor. Tapi dalam nak berubah dia tidak ada ilmu bagaimana nak berubah. Ya. Dalam kita nak mengubah fizikal kita pun kita kena ada guru dia, kena ada coach dia. Tanya, saya nak mula macam mana? Saya nak badan cantik macam Malik Noor ni. Saya nak mula daripada mana? Nanti coach akan beritahu, jurulatih akan beritahu. Awak mulakan dengan mengangkat penyapu lidi. Mulakan tu dulu. Penyapu lidi bila nak berpetak badan saya? Dah kena mula tu dulu. Ya. Lepas tu angkat batang penyapu. Dah lama, lepas 3-4 bulan barulah kita pegang besi tu. Itu nak merubah fizikal. Berhijrah ni tuan-tuan, kita nak mengubah benda dalam ni. Kalau tak ada guru, macam mana? Itu yang kita tengok di negeri Selangor dan negeri-negeri lain ni tuan-tuan. Bila pejabat agama serang markas-markas ajaran sesat ni, ramai orang-orang Islam yang bukan calang-calang orang. Ya. Bila serang tu pusat dulu yang mengaku jadi nabi tu. Dia jaga rimau dekat zoo tapi mengaku jadi nabi. Nabi tak pernah jaga rimau, jaga kambing. Ya. Dapat tangkap, tengok-tengok, yang ikut dia tu orang berpaku pun ada. Ya. Ajaran-ajaran sesat ni. Banyak orang-orang yang bukan calang-calang orang. Orang yang lepasan universiti, otak bijak-bijak, cermin mata tebal-tebal. Sebab apa tu? Sebab dalam hati nak berubah, tetapi tak tahu bagaimana cara nak mula. Tiba-tiba bertemu dengan ayah pin, habis dia berubah cara ayah pin. Tengok kerajaan langit. Jadi di sini menunjukkan bahawa bila kita nak berubah ni, kita kena ada ilmu juga. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok ya, dalam ilmu tasawuf, dia ada letak beberapa prinsip-prinsip yang mesti dipegang kalau kita nak berubah diri. Prinsip pertama ialah ilmu. Mesti ilmu dulu. Ya. Sebab itu tuan-tuan, masjid-masjid kena terus memperhebatkan majlis-majlis ilmu. Macam Ustaz Nazmi sebut tadi tu. Sebab bila orang nak berubah, dia datang masjid, tiba-tiba masjid tak ada kuliah ilmu.
Tu. Saya nak berubah ni, nak jadi orang baik, tapi saya tak reti ambil wuduk. Datang surau, tak ada kuliah. Tanya pengurusi surau, ngapa tak ada kuliah? Kita nak buat kuliah ni banyak pakai duit. Itu. Nanti mesyuarat agung nanti bila bentang, berapa duit ada surau? Tak ada. Nanti malulah saya. Saya bangga kalau bila mesyuarat agung dibentangkan akaun, dalam akaun surau kita ada lebih kurang 1 juta. Jadi saya punya dada pun besar lah sikit, hidung pun kembang lah sikit. Tak betul tu. Ya, kita surau ni tuan-tuan, masjid ni hidup dengan derma orang. Dia derma hari ni, besok kita habiskan. Itu baru betul. Makin banyak kita habiskan untuk kuliah, makin banyak derma tu akan datang. Percayalah tuan-tuan. Kita tengok surau Seksyen 8 yang dulu pernah ke negari tu. Pernah ke negari surau tu dulu. Saya pun tak tahu lah, makhluk yang menggari tu kena banyak bertaubat pada Allah. Surau digari. Kuliah hari-hari. Hari-hari kuliah. Subuh kuliah, duha pun ada kuliah, malam pun ada kuliah. Tak pernah susutnya. Tak pernah susut dia punya duit. Orang bagi sebab orang tahu bila aku berderma di sini, duit ini akan digunakan untuk perkara berfaedah. Tapi kalau orang berderma kepada surau, tengok kuliah seminggu sekali, orang lari derma tempat lain. So jawatan kawasan surau jangan takut. Ustaz Nazmi dah sebut tadi, dia punya syarat kena takut kepada Allah je. Jangan takut duit tak ada. Kena takut pada Allah. Jangan bimbang nak pula kawasan sini kan, ya. Orang sini Masya Allah, ya. Saya rasa sekadar nak derma sebulan 1,000 tak ada masalah lah. Ya. Jadi tuan-tuan, surau masjid tolong perhebatkan majlis-majlis ilmu. Kalau boleh tiap-tiap hari lah. Tiap-tiap hari. Kita makan tiap-tiap hari, tapi kuliah nak seminggu sekali. Mana ada macam tu. Ya. Hari-hari. Sebab yang datang ke tempat tuan-tuan ni, ada di kalangan mereka datang nak cari ketenangan. Ada di kalangan mereka datang nak cari ilmu. Saya nak berubah, saya nak dengar kuliah, tapi kuliah tak ada. Jadi sebab tu kena buat kuliah tuan-tuan. Banyak kan, ya. Dulu di masjid mana ya, Masjid Ampuan Rahimah tu, yang depan hospital Ampuan Rahimah tu, masjid tu pernah 1 bulan tuan-tuan 150 kali kuliah. Hebat masjid tu, dengan kuliah untuk muslimatnya, kuliah subuh, lepas subuh ada kuliah duha, sebelum zuhur pun ada kuliah lagi. Orang datang, ya Allah, bukan sekadar orang situ, orang Banting pun datang belajar kat situ. Alhamdulillah, kita nak macam itulah masjid yang diimarahkan dengan kuliah. Sebab orang nak berubah, syarat utama mesti ada ilmu. Nak ilmu cari kat mana? Kat masjid. Jadi masjid menjadi ejen untuk merubah orang dengan kuliah-kuliah yang kita buat. Ya, panggil. Ya, kalau saya tak datang pun tak apa, Ustaz Nazmi ada. Ya tu. Ya, saya tua dah tuan-tuan, Ustaz Nazmi muda, bagi dia kuliah kat sini. Saya dah sibuk dengan sekolah. Ya, anak-anak murid kat sekolah kalau saya banyak kali keluar, siapa pula nak mengajar mereka? Ya. Jadi panggil Ustaz Nazmi. Mai lagi Ustaz Nek Bakri pun ada, tuan imam kita ada. Ya tu. Saya sekali-sekala. Ya, tapi kalau kenduri makan, panggil saya, insya-Allah sampai. Ya. Baik tuan-tuan. Jadi nak berubah, pertama kena ada ilmu. Yang kedua tuan-tuan, prinsip yang dipegang oleh ahli-ahli tasawuf untuk berubah, dia kena ada suhbah yang baik, kena ada perkawan yang baik. Ya. Kalau tuan-tuan nak berubah tapi masih lagi berkawan dengan orang yang tak baik, tak boleh berubah. Tak boleh. Sekarang ni malam ni kan dengar ceramah Ustaz Nazmi, ayat Quran keluar, ya Allah, macam air keluar. Aku pun nak jadi penghafal Quran dah. Berazam ni nak jadi penghafaz Quran. Tapi kita tetap juga berkawan dengan penghafaz-penghafaz lagu. Habis. Tak boleh. Kalau perempuan nak hafal Quran, kena berkawan dengan penghafaz Quran, baru kita datang seronok nak menghafal. Kalau nak jadi kaki masjid, kena kawan dengan kaki masjid. Kalau kita nak jadi kaki masjid tapi kita berkawan dengan kaki kedai kopi, habis kita. Dia akan tarik kita. Sebab benda-benda baik yang kita buat ni benda pahit. Kena ingat tu. Kan Nabi sebut hufatin nar bisyahawat, dilingkungi neraka itu dengan benda yang sedap-sedap. Wa hufatil jannah bil makarih. Ya,
Adapun syurga itu dilingkungi dengan benda-benda yang tak sedap, pahit. Jadi benda yang kita nak berubah ni benda pahit. Datang kuliah subuh sejuk-sejuk tu pahit. Sebab itu kita kena berkawan dengan orang yang baik-baik supaya dia boleh tarik kita. Sayyidina Umar dulu tuan-tuan, ya, dia pun ada masalah juga. Sayyidina Abu Bakar pun ada masalah juga. Tapi bila mereka berkawan dengan Rasulullah SAW, berubah, boleh istiqamah. Ya, kawan dengan Ustaz Nazmi, insya-Allah, ya, jadi baik itu, ya, insya-Allah. Tapi orang perempuan pula kata, abang nak kawan dengan ustaz-ustaz ni hati-hati, yang kahwin dua tu jangan. Tak apa, jangan bimbang puan, ya. Jangan. Kahwin dua pun baik juga, itu, ya. Bukan dia cari, Allah bagi. Macam mana? Ya. Itu. Ustaz berapa? Cukup. Ni sensitifkan muslimat balik kan, saya tak tahu. Tak ada gurau aja, ya. Jangan bimbang. Baik, kena ada kawan yang baik. Yang ketiga, antara prinsip nak berubah ni tuan-tuan, kawan yang baik dah ada. Ilmu alhamdulillah kita cari, ya. Kita kena ada amalan-amalan tertentu. Zikrullah kena kuat. Kalau kita nak berubah tapi zikir tidak diamalkan. Zikir ni ibarat apa tuan-tuan? Bila kita tanam pokok, kita siram dengan air. Kok air tak disiram? Kalau tanam kering dia. Sebab itu zikrullah itu perlu. Perlu sangat tuan-tuan, ya. Buatlah malih-malih zikir. Lepas-lepas mayang tu subhanallah subhanallah tu buat. Jangan lepas mayang kita terus sapu punggung balik. Tak mungkin kita boleh istiqamah dalam merubah diri kalau kita tidak ada amalan-amalan tertentu yang kita amalkan, seperti zikrullah, seperti membaca Al-Quran. Mesti zikrullah ni penting, ya. Antara yang disebut juga oleh para ulama tasawuf dalam kita nak berubah, prinsip yang mereka pegang juga ialah prinsip kena ada bersungguh-sungguh, himmah yang tinggi, kesungguhan yang tinggi untuk berubah. Kalau kita sekadar saya nak berubah, macam wahai Ustaz Rokok kan, Ustaz Rokok, saya nak berubah kali ni, hijrah nak tinggalkan rokok, ya. Tiba-tiba dia makan sambal, pedas sambal tu, ya, tengok rokok pula free. Tak apa kot, kali ni sebatang je, lepas ni dak dah kot. Itu tidak ada himmah yang tinggi, keazaman tak kuat. Dia kena keazaman kuat. Orang bagi rokok, patahkan ke depan dia, saya tak nak isap rokok, ya. Kena ada azam yang kuat. Kalau kita calang-calang, main-main, azam tidak kuat, kita akan patah semula kepada kehidupan kita yang lama. Dan antara perkara yang perlu dijaga juga tuan-tuan untuk kita berubah ini ialah kita kena ada belajar perkara-perkara berkaitan dengan adab. Adab ini penting. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, adab-adab ini sangat diajarkan kepada anak-anak murid kita. Adab dengan Allah kena jaga, adab dengan ulama kena jaga, adab dengan mak bapak kena jaga. Adab-adab ini tuan-tuan menjadikan diri kita, hati kita lebih halus. Sebab untuk berubah ni kita perlukan kehalusan budi. Sebab itu mereka susun adab tu kena jaga. Jadi ini perkara-perkara yang boleh menolong kita untuk berubah, ya. Jadi kawanlah orang-orang baik-baik tuan-tuan, insya-Allah kita boleh istiqamah. Tuan pengurusi tanya saya belum jawab lagi soalan tuan pengurusi. Dia tanya saya, kalau kita nak berubah, nak mula tang mana tu? Yang mana nak tangkap dulu? Saya dah sebut tadi tuan-tuan, dalam berubah prinsip pertama kena cari ilmu. Jadi bila kita cari ilmu, nanti kita nampaklah di mana kita perlu berubah. Katakanlah seorang ustaz macam saya ni, ustaz itu, tapi perangai ya Allah itu. Jadi kalau saya nak berubah, tak payahlah saya pergi belajar mukadam balik itu. Jadi saya tengoklah, saya ukur dengan apa keperluan diri saya. Aku dah jadi seorang ustaz, cakap Arab berabuk itu. Fiqh alhamdulillah boleh ulas, boleh ajar orang lagi. Akidah tutup mata je ajar. Tapi mengapa aku jadi tak betulnya? Jadi saya tengok di mana saya kena berubah. Tanya diri sendiri, ya, tanya diri sendiri kena berubah tang mana. Untuk tuan-tuan yang nak berubah, Quran pun tak kerti baca, mulakan dengan baca Quran. Belajar baca Iqra' tu, biar pandai. Kadang-kadang Iqra' dah boleh, kat mana kurangnya ke? Kita mula tempat, kita tanya diri kita sendiri. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi SAW, secara umumnya Nabi menunjukkan bahawa kita kena tumpukan dahulu kepada persoalan-persoalan berkaitan dengan kefahaman terhadap agama. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis dia, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin."
Barang siapa yang Allah Ta'ala nak tunjukkan dia jalan kebaikan, Allah Ta'ala akan bagi dia faham tentang agama. Faham tentang agama ni lah orang itu faham apa itu akidah Islam, apa itu ibadah dalam Islam. Kita kena cari benda-benda ni dulu, ya. Sebab tu saya kata majlis ilmu kita kena ada. Hadirlah majlis ilmu, insya-Allah tuan-tuan. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang yang nak berubah, tetapi batang hidung tak nampak kat masjid. Mengaji tak nak, kelas fiqh tak nak masuk, kelas akidah tak nak masuk. Jadi akhir sekali tuan-tuan diikut balik kawan-kawan dia lama, ya. Jadi itulah yang telah disusun oleh para ulama. Jadi mudah-mudahan dengan kita ikut adab-adab ini, tertib ini, kita akan dapat istiqamah dalam melakukan perubahan terhadap diri kita. Dan tuan-tuan, satu perkara yang tidak disebut dalam kitab tasawuf, tapi disebut oleh ulama-ulama masa kini, bagaimana kita nak istiqamah dalam berubah ni, pentingnya kita mewujudkan environment yang suci dan bersih di sekeliling kita, ya. Tak boleh berubah tuan-tuan. Saya tengok, saya dipanggil untuk buat motivasi. Saya rasa lah kalau program-program motivasi yang saya pergi ni, kalau tak ada baldi lah, air liur saya tu 7 baldi dah pernah. Saya buat motivasi untuk pelajar-pelajar yang rambut tegak-tegak ni. Guru disiplin panggil, tolong ustaz, budak ni dah teruk dah ni, isap rokok, dadah pun isap. Bawa dia pergi camp, kita tarbiyah dia 7 hari tuan-tuan. Hari perpisahan tu air mata menitik-nitik. Ada yang datang bagi gunting, ustaz tolong gunting rambut saya nak bertaubat. Kita pun alhamdulillah berjaya motivasi kita, ya tu. Masa nak balik tu menangis, ya. Tapi lepas 3-4 bulan jumpa, jadi macam dulu balik. Apa sebab? Sebabnya tuan-tuan, suasana Islam yang mendorong dia untuk berubah hanya ada dalam camp motivasi. Bila dia masuk dalam masyarakat dia, program-program yang ada dalam masyarakat, bila dia buka TV, rancangan-rancangan TV semua ajak kepada dia untuk kembali kepada zaman dulu. Bila dia pergi supermarket, semua ada kat supermarket tu mengajak dia supaya kembali seperti dulu semula. Tak ada benda, environment, suasana dalam masyarakat tidak bersih. Sebab itu saya kata, kita kena segera tuan-tuan melaksanakan peraturan Islam dalam masyarakat kita. Kalau tanya saya lebih jelasnya, kita kena segera melaksanakan, menegakkan daulah Islam secepatnya. Adapun daulah sekular yang ada pada hari ini tuan-tuan, ini satu perkara yang merosakkan remaja-remaja kita. Kami motivator letih mendidik mereka dalam camp. Bila keluar tuan-tuan, sistem sekular yang ada dalam masyarakat merosakkan mereka. Tidak menolong tuan-tuan. Sistem yang ada sekarang ni tidak menolong. Ni tuan-tuan tengok ni. Minggu depan ni Akademi Fantasia dia punya final. Kita orang ni ustaz-ustaz ni letih lah tuan-tuan. Dalam camp kita kena jauh diri daripada maksiat. Dengar lagu banyak-banyak ni boleh menggelapkan hati. Dia keluar tengok Akademi Fantasia. Macam mana tuan-tuan? Kami dekat dalam, mereka duduk dalam camp 7 hari, sedangkan mereka dirosakkan di luar bertahun-tahun. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak masyarakat kita kembali betul-betul, kita kena ubah Malaysia ini jadi negara Islam. Perlembagaannya kena Quran, peraturan-peraturan mahkamahnya kena Quran, sistem di supermarket kena sistem Islam, televisionnya mesti sistem Islam, radionya Islam, sistem jalan rayanya Islam. Baru dia boleh menolong tuan-tuan orang untuk berubah. Saya teringat dalam hadis orang yang bunuh 100 orang tu, ya, dia bunuh 99 orang. Dia tanya, aku ni nak berubah, kau tak boleh berubah dah. Dia bunuh orang tu cukup 100. Tu. Lepas tu dia jumpa seorang tok guru tu, kata apa? Kau pergilah di sebuah tempat di sana suasananya baik dan soleh. Ni ada Nabi. Makna nak berubah ni tuan-tuan, kita perlu persekitaran yang bersih dan suci. Saya lah tuan-tuan, saya ni ustaz, isteri ustazah. Saya risau nak lepaskan anak saya keluar daripada rumah.
Dalam rumah saya didik anak saya secara Islam. Makan Allahumma barik lana. Nak tidur doa. Sebelum tidur baca taklim. Nak makan baca taklim. Tapi bila dia keluar rumah, sekejap je. Hari tu anak saya pergi Jaya Jusko, sekejap je tuan-tuan. Bila balik rumah, dia bawa balik satu budaya tak sihat. Allah, saya kata, baru 2 jam ayah lepaskan kau ke Jaya Jusko, kau balik dah bawa akhlak yang tak elok. Macam mana kalau ayah lepaskan kau seminggu? Sebab itu sekarang ni tak heran tuan-tuan, anak ustaz pun ramai yang rosak. Sebab apa? Ustaz hanya mampu mendidik mereka dalam rumah. Bila keluar, suasana di luar tidak membantu tuan-tuan. Dia lalu depan kedai mamak, ya Allah, majalah-majalah yang ada, takut tengoknya. Biasa lalu depan kedai mamak, ya, kedai mamak yang tak betul tu lah. Yang betul tu ramai tu, ya. Tengok majalah yang macam-macam, buka televisyen, Allahu Akbar. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya rasa kita kena segera ni. Dah kena segera. Saya tengok dah mendesak sangat ni tuan-tuan. Tak payahlah kita berbalah sama-sama kita. Ustaz tu daripada mana tu, tak payahlah tuan-tuan. Baiklah kita kembali kepada Quran dan hadis. Segera tuan-tuan, sebelum cucu cicit kita terus dirosakkan oleh sistem sekular yang diguna pakai sekarang ini. Menangis tuan-tuan, saya menangis. Ramai mak bapak jumpa ustaz, anak saya ustaz, tolong selamatkan anak saya. Saya kata, kak, saya boleh didik anak akak dalam sekolah saya, tapi bila dia keluar saya tak boleh jamin. Nampak tuan-tuan? Sekarang ni bukan saja dekat luar, dalam rumah pun kita tak boleh jaga dah. Kita keluar rumah, dia buka internet. Buka internet, ya Allah, macam-macam dilayarinya. Jadi tuan-tuan, kita kena cepat, jangan bertangguh lagi. Tegakkan negara Islam besok pagi. Mampu ke? Itu nak tunjukkan bahawa segeranya tu, ya tuan-tuan. Bila ulama bercakap, bila ustaz-ustaz bercakap, insya-Allah kami bercakap demi untuk umat Islam semua, bukan kerana cenderung kepada mana-mana kumpulan, tidak. Kami melihat itulah penyelesaiannya. Kursus motivasi dah banyak, program agama dah banyak, forum-forum perdana dah banyak. Tapi masyarakat kita tuan-tuan nampaknya makin lama makin teruk. Kadang-kadang kita syok sendiri tuan-tuan. Orang kata, ustaz, kita masyarakat Islam dah kuat dah, tengok saja program dekat masjid negeri, kereta beratus. Ustaz Azhar Idrus datang, tengok kereta beratus. Kuat dah kita ni. Selalu kita kata macam tu. Tuan-tuan, pergi stadium orang tengok bola, ya, mana lebih ramai? Ni malam ni ramai ni, tapi ramai lagi yang tak datang. Yang datang pun nampaknya yang dah senja-senja, yang tak berapa hari lagi. Itu na'udzubillah, itu, ya, bukan doa dah, tapi begitulah nampaknya. Yang muda-muda mana? Ngapa acik-acik malam ni tak bawa yang muda-muda? Anak-anak ngapa tak datang? Malam ni saya bawa 5 orang anak murid saya, semua muda-muda. Mengapa makcik-makcik dan pakcik-pakcik malam ni tak bawa anak-anak? Anak tak nak ngikut ustaz. Hanya kami suami isteri saja yang nak agama. Anak-anak dah besar, tak nak dia datang forum ni. Dekat rumah ada drama. Nampak tuan-tuan kegagalan kita? Tak nampak lagi ke? Sistem sekular ini telah merosakkan kita. Jadi tuan-tuan, baiklah kita kembali pada Islam, ya. InsyaAllah kita akan selamat, insyaAllah, ya. Saya rasa seronok malam ni dapat berjumpa dengan tuan-tuan, ya, kerana soalan-soalan yang diberikan oleh pengurusi pun canggih-canggih semuanya. Satu soalan boleh siapkan satu tesis PhD saya rasa, ya. Tapi saya jawab dalam masa 10 minit, manalah tersusun, saya minta maaf, ya. Wallahu'alam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Jadi tuan-tuan, nak berhijrah kerana ada ilmu, tuan. Itu poin kita ambil kesimpulannya. Nak hijrah kerana ada ilmu. Nak ada ilmu, mana nak ambil? Marilah ke surau Ittihadiyah, kuliah tiap malam ada. Kalaulah surau Ittihadiyah kita ni kuliah malamnya sebegini rupa tuan-tuan, Ustaz Fadhil Ustaz Nazmi ni semangat lah dia nak berceramah. Tapi kalau buka Arba'in Nawawi ada 10 orang tu Ustaz, tu apa nak semangat mana. Tapi kalau ramai ini yang datang kuliah tiap-tiap malam, tuan-tuan dan puan sekalian, alamatnya semua orang kita di Session 9 ni insya-Allah boleh hijrah kepada perkara yang lebih baik, insya-Allah. Okey, sebelum kita pergi ke
pusingan yang terakhir. Dan pusingan terakhir ni pusingan penggulungan lah kepada setiap ahli panel. Kita nak buka peluang kepada semua hadirin yang hadir pada malam ini untuk bertanyakan soalan. Paling kurang seorang muslimin satu soalan, muslimat satu soalan. Paling kurang lah tu. Ustaz kata dia nak seorang lima. Banyak sangat seorang lima, Ustaz. Pukul 1 pun tak habis kita. Ada Wakil warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, kalau saya salah betulkanlah. Dari secara fizikalnya, bila Rasulullah dia berhijrah, kalau tak silap laluan yang dia ikut tu, dia ke arah selatan dulu. Lepas tu baru dia terus ke utara. Padahal Madinah di belah utara kan, tapi tak terus dia pergi ke selatan dan utara. Dan saya rasa kat situ ada hikmah-hikmah yang boleh kita pelajari daripada apa yang Rasulullah telah lakukan. Wallahualam. Boleh saya tanya nama abang apa ya? Nama saya Sufyan. Sufyan. Terima kasih. Okay, kita kumpulkan soalan. Ada lagi ya? Hikmah daripada strategi Nabi, daripada perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Soalan kedua. Perkenalkan nama lah. Nama saya Azuran dari Section 10. Kalau kita tengok masa hijrah Nabi Muhammad SAW tu, penunjuk jalannya adalah orang bukan Islam. Mungkin Ustaz boleh terangkan apa hikmahnya dalam banyak-banyak orang Islam yang lain, Nabi pilih masa tu orang bukan Islam untuk tunjuk jalan tu, insyaAllah. Kita tak ada. Okay, terima kasih. Okey Ustaz, kita ada 3 soalan. Saya rasa Ustaz ingat ke soalannya? Pertama tentang strategi, kenapa pergi ke selatan dulu, ke tenggara dulu, sedangkan Madinah naik ke utara. Soalan yang kedua, kenapa menggunakan orang yang bukan Islam sebagai penunjuk jalan. Dan soalan ketiga tentang perlukah berhijrah. Saya buka kepada kedua ahli panel kita, pilihlah yang mana-mana sahaja. Cuma saya minta kalau boleh jangan lebih 5 minit seorang. Baik, nanti kita nak gulung pula yang terakhir. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tuan-tuan, kita sedia maklum jalan nak ke Al-Madinatul Munawwarah ni ada jalan utama lah, iaitu utara tu. Itu kira highway yang biasa dilalui oleh peniaga-peniaga daripada Mekah ke Madinah. Tapi ada satu lagi jalan ikut selatan yang dia melalui di persisiran pantai. Jalan ni jarang orang tahu. Persoalan timbul, kenapa Nabi SAW pilih jalan yang jauh? Nabi tak ikut jalan yang biasa dilalui. Berbeza dengan satu lagi, yang keduanya kita tengok, Nabi berhijrah secara senyap-senyap, diam-diam. Tidak seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang berhijrah secara terang-terangan, siap cabar lagi orang kafir kan. Masa dia nak hijrah dia kata apa? Siapa yang nak jadikan mak dia kehilangan anak lelaki, bini jadi janda, anak jadi yatim, kau tunggu aku besok kat pintu kota Mekah ni, aku nak hijrah. Tunggulah kalau kau berani. Tapi Nabi tak buat kerja macam tu. Kenapa? Tuan-tuan semua perbuatan Nabi SAW, Nabi ni dipanggil orang yang meletakkan sesuatu kaedah musyari' syariat, ya. Nabi tak ikut jalan terus macam tu sebab jalan tu amat berisiko. Dan Nabi ajar dekat kita, nak buat kerja Islam ni makan masa yang panjang. Kalau boleh, sebaik-baiknya elakkan daripada risiko. Sebab tu Nabi ikut jalan yang jauh, yang jarang orang tahu jalan tu, ya. Bukan Nabi takut. Nabi boleh je berhijrah selama rak, peduli apa aku, Allah bersama dengan aku. Tapi nak ajar kepada umatnya supaya buat kerja Islam ni kena banyak sabar, ya, banyak risikonya, dan kita kena ada strategi. Tapi setengah-setengah kita ni kadang-kadang terlalu berstrategi sampai tak tahu ni cerita apa kau ni, kan, kau ni cerita apa, sampai tak tahu. Dia terlalu berstrategi sampai tak tahu apa benda yang dia nak cerita. Islam tak ke mana pun tak ke mana pun tak boleh juga. Nabi hijrah ikut jalan laut sehingga sampai ke Madinah dan berjaya menegakkan Daulatul Islamiyah fil Madinatul Munawwarah. Yang pertama. Yang kedua, dan tadi Allah Ta'ala yang tahu jalan ni seorang kafir yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Nabi ambil orang kafir ni jadi penunjuk jalan. Padahal dia kafir, punya ramai orang Islam ada. Jibril pun ada, kan. Jibril kata, wahai Muhammad, bab tunjuk jalan kau jangan tutup hati, GPS ada dekat aku tunjuk, kan. Boleh je. Tapi kenapa Nabi ambil Abdullah bin Uraiqid menjadi penunjuk jalan?
Ini nak sebutnya tuan-tuan, apa yang dibuat Nabi menjadi hujah pada hari ini. Kita ni boleh bekerjasama dengan orang bukan Islam dengan satu syarat, menguntungkan Islam. Nabi minta tolong dengan Abdullah bin Uraikid yang kafir ini. Dia tunjuk jalan begini sampai ke Madinah, dan akhirnya tertegaknya negara Islam di Al-Madinatul Munawwarah. Kita pun macam tu juga. Bila kita bekerjasama dengan non-Muslim, tuan-tuan kena ingat satu benda lah. Kadang-kadang ada orang kata, habis tu Ustaz, kita buat kerjasama serupa je kan, dia tetap tak berubah. Nak kata macam mana kalau dia tak berubah? Bukan kerja kita. Allah kata innama anta muzakkirun. Allah sebut innama lagi. Sesungguhnya kerja engkau wahai Muhammad muzakkir, memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tak boleh ubah orang. Hatta Abdullah bin Uraikid yang menjadi penunjuk jalan itu pun, saya baca sirah, tak tahu apa cerita hujung hidup dia, Islam ke kafir, wallahu alam. Entah mati kafir. Tapi dialah antara sebab memainkan peranan sehingga Nabi berjaya menegakkan Islam di Madinah. Nabi meminta pertolongan dengan non-Muslim yang boleh dipercayai dan memberikan keuntungan kepada Islam. Kemudian yang kedua tu tuan-tuan, fitnah di Malaysia insya-Allah tak berlaku macam Syria. Syria dahsyat sangat-sangatlah. Kalau saya cerita bab Syria ni panjang pula ceritanya. Ya, Syria tu daripada zaman Hafiz al-Assad sampai anak dia Bashar al-Assad, ya, mereka menjadikan pemimpin negara ni macam Tuhan. Bila ditangkap rakyat Syria, dibelasah dalam penjara, soalannya man rabbak, siapa Tuhan kau? Disuruh jawab Bashar al-Assad. Disuruh sebut Bashar Assad Tuhan kau. Kalau macam tu wajib berhijrah. Di Malaysia tak macam tu. Di Malaysia paling-paling pun tak dapat BRIM satu Malaysia. Tu je. Apa barang BRIM kan? Simple present tense. Kebulu ke kau? Tak kan? Rezeki Allah yang bagi. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, kita kena ingat, hijrah kita kepada apa sekalipun, terutamanya kepada kebaikan, mestilah kita buat berdasarkan ilmu macam Ustaz Uda sebut tadi. Bukan kita main belasah barang-barang aja. Dan kita kena ada strategi. Tetapi jangan terlalu berstrategi sampai orang tak faham Islam sampai sekarang. Na'udzubillah min zalik. Sila Ustaz, Ustaz Uda tu. Tak ada apa nak jawab dah lah. Cuma satu pengajaran saya tengok peristiwa Abdullah bin Abi Uraikid ni. Nabi nak ajar kita bahawa kita ni dengan orang kafir jangan sangka jahat pada mereka. Ya. Kita ni kadang-kadang orang Melayu ni tuan-tuan, bila sebut orang kafir, bagi kita mereka ni semua musuh Islam. Tu yang ada fatwa keluar dekat Kelantan tu, seorang tok guru. Dia kata orang kafir ni semuanya kafir harbi. Tak macam tu, ya. Tak betul, tok guru tu tak betul. Sebab tu pondok dia tak ada orang pergi ngaji. Dulu saya ngaji di Tumpat. Tumpat ni tempat saya mengaji tu Tuan Guru Haji Yaakob, ayah kepada Menteri Besar Kelantan sekarang ni. Pondok dia tu yang pelik ni pun dekat situ juga. Tapi pondok tu ayah Yaakob tempat saya ngaji ni penuh budak. Pondok tu tak ada orang ngaji. Itu sebab fatwa dia pelik-pelik. Antaranya orang kafir di Malaysia ni kafir harbi. Siapa kata? Itu ya. Orang kafir ni bukan semuanya harbi. Harbi ni orang kafir yang mengisytiharkan untuk lawan Islam. Itu dia. Abdullah bin Abi Uraikid ni dia tolong Islam. Nak nunjukkan bahawa ada di kalangan, apabila ada orang Islam, ada di kalangan orang bukan Islam tu, dia simpati kepada Islam. Ada. Bukan semua orang kafir tu dia musuh Islam, tak. Sebab tu ada di kalangan kita bagikan orang kafir ni kafir harbi, kafir mustakman, kafir zimmi. Sampai Nabi kata apa? Man aza zimmiyan faqad azani. Barang siapa menyakiti orang kafir zimmi, kafir yang berjanji setia untuk berbaik dengan orang Islam, tiba-tiba kita sakiti dia, kau telah menyakiti aku, kata Nabi. Ya, jangan jadi macam orang Melaka tuan-tuan. Orang Melaka kampung saya pelik. Ya, tok saya ajar saya apa? Dia kata, "Ekau jang." Ni cakap Melaka sikit. "Ekau jang kalau kau nampak calling dengan ular, kau bunuh calling tu dulu." Ini tak ada kau minta maaf. Ini istilah minta maaf ya. Tidak ada maksud untuk menyakiti sesiapa. Tapi itulah yang istilah datuk saya guna. Ya. Saya masa zaman kecil-kecil dulu terpengaruh tu dengan kata-kata dia. Sebab tu saya bila tengok orang bukan Islam ni, ini semua musuh Islam. Ya, ini semua orang tak baik. Dah, Nabi tak ajar kita macam tu. Ya,
Kalau Nabi tak percaya ke Abdullah bin Abi Uraikid, takkan dia minta tolong dekat Abdullah bin Abi Uraikid. Betul tak? Menunjukkan bahawa ada orang Islam yang simpati pada Islam. Yang supaya juga hari ni tengok, bukan semua orang Islam benci Islam. Saya 2 hari lepas saya buat usrah di tempat saya. Biasa usrah ni orang-orang macam Ustaz Nazmi dah datang. Dah. Usrah saya orang India datang, orang Cina datang. Saya baca Quran, saya tafsir hadis, dia duduk depan tu dengar. Ya, dia usrah ni tak ramai, dalam ni kurang 10-15 orang. Habis dekat pukul 11, tak bangun dia, tunggu. Last kali soalan dia tanya saya, Ustaz, apa Islam yang Ustaz sebut tadi semua bagus lah Ustaz, tapi apa pasal itu Melayu di Bali kita buat tak datang kita punya rumah? Ayo. Ustaz kata orang Islam itu banyak bagus, suka tolong orang. Nabi Muhammad pun suka tolong orang, yang suka hormat orang. Kita orang Ustaz sudah masak, yang masak itu Melayu punya orang, itu sate pun Samuri punya sate, itu mangkuk pun mangkuk surau punya. Kita tak pipak dia tak datang. Ni apa macam Ustaz? Pening saya nak jawab Ustaz. Sebab kita ni telah terdidik bahawa dia ni kafir, jangan buat baik dengan dia, ni musuh Islam. Ini yang jadi tak betul ni tuan-tuan. Akhir sekali orang kafir akhlaknya lebih mulia daripada orang Islam. Tengok, saya duduk di PJ, kawasan rumah saya tu, bila raya Aidilfitri, separuh ketupat dengan rendang tu makan dia orang dia je. Datang pagi-pagi dah datang minta maaf. Apa dosa kau minta maaf kat aku ni? Rupanya dia rindu rendang ayam pencen mak saya. Sampai sekarang tuan-tuan, bila raya je setengah periuk ketupat untuk India dan China makan, jiran-jiran kami. Tiba-tiba raya dia kita tak pergi. Nampaknya siapa lebih mulia akhlaknya ni? Sedangkan kita kata Islam itu lebih mulia daripada yang bukan Islam. Inilah didikan tak betul yang kita dapat tuan-tuan. Saya tanya dia, itu di Bali itu apa hari raya? Dia kata ini kebudayaan Ustaz, bukan hari agama. Itu Thaipusam itu agama. Thaipusam saya tak pergilah, tapi di Bali saya pergi. Syarat you kena masak sate Samuri. Mangkuk mesti surau punya mangkuk. Saya datang. Ya, dan kami pergi. Kami di Kota Raja kami pergi. Sebab raya dia datang di Bali pun kita pergi. Ya, jadi maknanya Nabi buat tu, Nabi nak ajar kita jangan kita bersangka jahat dengan semua orang kafir. Ada orang kafir suka tolong Islam. Cuba tuan-tuan tengok dalam peristiwa peperangan Hunain. Lepas Nabi berjaya menawan kota Mekah tu, orang-orang kafir musyrik daripada Taif datang nak serang Mekah. Bila Nabi nak melawan, datang orang-orang kafir yang belum memeluk Islam daripada kota Mekah. Ya Muhammad, aku bukan orang Islam, tapi aku nak bantu Islam. Apa yang kau perlu? Nabi kata, kau boleh bagi apa? Aku boleh bagi senjata pada kau Muhammad. Nabi ambil senjata yang diberi oleh orang kafir untuk lawan orang musyrik. Ini berlaku dalam sirah. Tapi kita ni tuan-tuan, semangat kebangsaan yang salah. Kita orang Melayu ni dididik dengan semangat kebangsaan. Melayu. Ini yang salah ni. Sampai kita pandang orang lain pun tak betul. Ya. Saya dulu, tuan-tuan tengok, semangat kemelayuan ni sampai kadang-kadang kawan-kawan kita India Muslim pun tuan-tuan tersisir daripada surau-surau kita. Saya bila dengar tadi penasihat surau ni ada yang belakang tu ada nama PC India ke tu? Ada keturunan tu ya. Alhamdulillah lah. Mana tuan-tuan memberi ruang. Alhamdulillah, inilah bagus. Setengah tempat tuan-tuan, kalau Melayu je, bila India Muslim datang semayang, nak makan satu talam, tak nak dia. Dia tengok tangan kawan tu hitam, tak nak dia makan. Saya anak-anak tahfiz saya, baru ni kita pergilah mandi dekat Temple Park. Mandi kat Temple Park. Berenang lah. Tiba-tiba anak India 3 orang turun mandi. Naik semua budak-budak tahfiz ni. Saya kata, kenapa kau naik? Tak mau Ustaz, hitam. Saya kata, inilah fahaman kebangsaan yang menyesatkan kamu. Salah ni. Apa salah kita mandi dengan dia? Dia pun manusia juga. Kita buat baik dengan dia, kita boleh dakwah dia kepada Islam.
Itu. Jadi itu pengajaran dia lah bang. Ya, saya pandang ke situ. Dia pengajaran ni boleh ambil daripada macam-macam sudut. Saya nampak sudut itu. Ya, jadi yang kata nak berhijrah keluar dari Malaysia tadi janganlah. Ya, Malaysia kita ni taklah macam Syria macam kata Ustaz Nazmi tadi. Malaysia ni masih okey lagi kan. Cuma kita kena berusaha untuk jadikan dia lebih okey. Caranya kembali kepada Islam. Wallahu alam. Minta maaf kalau lebih 5 minit. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Jadi saya rasa terjawab semua soalan-soalan tadi. Jadi untuk last kali, lagi saya pun tak nak bercakap panjang. Untuk last kali ni ialah pusingan terakhir ni, kita nak minta kedua ahli panel kita ni buat penggolongan sikit lah. Tapi lebih kurang sedikit daripada 5 minit tu, kita bagi 2 minit lah. Boleh Ustaz? Golong lah macam mana Ustaz, 2 minit je Ustaz. Cuma Ustaz, kepada Ustaz Nazmi, dalam penggolongan 2 minit ni Ustaz selitkan sikit. Macam mana kalau orang kata Ustaz, kalau orang kata bila nak berhijrah, kata dia belum datang seru lagi Ustaz. Macam mana Ustaz? Nak tunggu tua nak berhijrah macam mana Ustaz? Okey. Sekali dengan golong Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan semua, ini biasa kan, orang kita kalau kata kau bila nak berubah belum datang seru. Kalau dia reti seru ni bila sejak kau balik mangkuk oi. Kau balik 15 tahun tu dah sampai seru tu tak? Tapi dia kerana macam Ustaz Uda kata tadilah, tak belajar daripada kecil, goblok gede weh. Tak mau ngaji, degil mempertahankan kegoblokannya tu. Kan? Aku kadang geram. Kan apa geram? Cakap sedap. Kau perlu apa kalau aku mati? Kubur aku. Memang kalau aku sebelah kubur kau, teruk aku. Kan? Nak tidur pun tak boleh. Nak kabur sakit hati. Jadi tuan-tuan, kita ni sampai seru tu bila kita dah balik. Dah balik semua wajib. Nabi kata perempuanan, ya Fatimah, idza balagatil mar'atul mahid fala yajuz illa ayra hadha wa hadha. Nabi kata Fatimah, perempuan kalau dah keluar haid hanya boleh tengok hadha ni, wa hadha, dan belakang dan tapak tangan ni je boleh tengok. Kita tak nak boleh kepakai tudung tu, la haula wala quwwata illa billah. Saya pernah jumpa seorang makcik, harap-harap dia tak adalah kat Shah Alam ni. Dia kerja kat Putrajaya. Dia kerja jaga kaunter tiket tiket parking kan. Ana tengok dia, ana tak tahulah, mungkin dah monopause dah kot. Rambut putih merebang macam Pontianak Harum Sundan Malam, kau tahu tak? Kau bayang daripada muda sampai ke tua tak pakai tudung, la haula wala quwwata illa billah. Kan kau nak jawab apa besok kat padang mahsyar? Kau nak jawab apa? Tak nak berubah kan? Sampai kau nak kata bila Allah Taala kata dalam Quran tadi kan, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra. Bila dibentangkan neraka jahanam depan kau, kau dah nampak neraka jahanam dan confirm masuk neraka jahanam, masa itulah boteh hegih-hegih nak ingat. Wa anna lahu dhikra. Allah kata tak ada faedah dan kau ingat. Ya laitani, ya laitani, ya laitani. Ya Allah, kalau aku berubah, ya laitani kuntu turaban, ya laitani qadamtu li hayati. Kenapa aku tak beramal masih hidup? Tak payah cakap. Sekarang ni masa untuk berubah. Aku tengah sihat, korang tengah sihat, tengah boleh dengar belaka ni, faham belaka. Kenapa kau tak nak berubah? Lupi nak kaburnya gitu. Jadi kita ni tuan-tuan wajib berubah. Saya sikit lah last slide ni, seminit. Dulu saya ni kalau ikut latar belakang, saya orang seni, minat melukis, minat menyanyi. Itulah kerja aku. Mak aku pun tahu sangat kat rumah kalau melalak akulah tu. Kan suka draw sikit-sikit draw. Sampailah bila kita lukis ni kan, orang kan baca hadis kan, kata kau lukis-lukis ni nanti kau kat akhirat payah kau besok. Kita tahu hadis tu sahih kan, beratnya azab orang melukis-lukis ni. Menangis ni tapi lukis. Berdosa ya Allah, tapi lukis lagi. Sampai ada kata mustahil aku berhenti jadi pelukis ni. Tapi tadi Allah Ta'ala, kita pun tak sedar, tup berhenti, stop automatik. Bila kita sibuk mengajar, dah tak melukis. Tadi Allah Ta'ala, ilmu saka melukis tu menurun dekat anak aku. Hanya lukis ada masalah, ada panjang cerita dalam hukum hakam berkaitan dengan melukis. Ala kulli hal, kita kena bersungguh nak berubah. Dan Nabi sebut dalam hadis, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Nak tahu perangai kita macam mana, tengok perangai orang yang rapat dengan kita. Kalau orang tu rapat ke surau, rapat ke masjid, rajin mengaji, rajin belajar, kita pun insya-Allah jadi macam dia juga. Tapi kalau dia rajin lepak kedai mamak, istiqamah tiap-tiap malam, tengok Smackdown kedai mamak, al-karaoke, dengan kangkau pun sekali lingkup. Wallahu alam.
Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Okay, Ustaz dah. Saya top up lagi 1 minit Ustaz. 3 minit. Boleh Ustaz? Satu Ustaz sebutkan satu je Ustaz. Satu tanda orang tu dah berhijrah. Satu je tanda. Kemudian Ustaz golongkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, tanda orang tu dah berhijrah ataupun belum berhijrah, orang tu sendiri tahulah. Ya, dah pasal niat dah. Malam ni saya nak berubah. Ya, dah ada niat tu pun alhamdulillah. Allah dah bagi pahala dah tu. Ya. Cuma saya nak bacakan satu ayat untuk penutup kita. Allah Taala ada berfirman dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ayat ni Allah Taala cerita bagaimana orang-orang yang nyawanya dah sampai dekat gargarah ni. Ya. Roh dah nak keluar dah. Ketika itu barulah dia merayu-rayu pada Allah, ya Allah, kalau kau tangguhkan sikit aja lagi nyawa aku ni, bagi aku hidup sikit lagi, aku berjanji ya Allah, aku akan beramal dengan amal yang soleh. Tapi ketika itu tak mungkin dah. Bila nyawa dah sampai dekat gara-gara, taubat apa pun Allah Ta'ala tak terima. Bila matahari dah terbit sebelah barat, taubat macam mana pun Allah Ta'ala tak terima. Jadi tuan-tuan, kita dekat sini masing-masing sihat belaka. Walaupun tadi ada yang dah 5 series, ada yang 6 series, 7 series pun dah ada, gitu. Tapi kita masih sihat lagi. Nyawa belum sampai dekat gara-gara. Peluang untuk kita berubah masih ada, insya-Allah. Kita tanamkan azam pada malam ini untuk kita berubah. Bagi peringkat tuan-tuan ni, saya yakin bukanlah perubahan daripada tak baik kepada baik, perubahan kepada baik kepada yang lebih baik. Ya, bila saya tengok orang-orang kat sini, masya-Allah, sejuk-sejuk ni masih lagi tunggu. Bukan semua orang boleh buat macam ni. Ya, tak semua. Mungkin dekat Brunei pun tak ada ke macam ni agaknya. Ya tu. Ya, tapi dekat sini masya-Allah sejuk ni, ya tu. Tapi masih tunggu lagi. Ya, bukan dapat apa-apa pun ni. Berbayar ke malam ni? Tak ada, tapi masih tunggu lagi. Kaki tu saya nampak nyamuk tu, bintat-bintat kaki, tapi masih tunggu lagi. Ni yang saya sayang orang sini ni, ya. Rasanya nak berpisah malam ni, tak sanggup rasanya nak berpisah. Tapi nak buat macam mana kan? Kita pun nak kena balik. InsyaAllah kita jumpa lain kali, InsyaAllah tuan-tuan ya. Dalam siri-siri ceramah yang lain. Kalau tak boleh jumpa saya pun, jumpa saya dalam radio lah. Dulu boleh jumpa saya selalu tu, dekat Masjid Negeri. Tiap-tiap hari Jumaat saya ada. Tapi sekarang ni Masjid Negeri tak bagi saya ceramah dah, itu diharamkan saya ceramah di Masjid Negeri. Saya pun tak tahu apalah salah saya. Saya tak pernah bekerjasama dengan Botak Chin, tak pernah, itu. Saya tak pernah bekerjasama dengan Kalimutu, itu. Tiba-tiba tak dibenarkan lagi untuk ceramah di Masjid Negeri. Tak apalah, yang buat keputusan tu nanti saya nak jumpa dia di akhirat nanti, itu. Dia akan mati, saya pun mati juga, itu. Kita akan jumpa di akhirat, di padang mahsyar. Di situ saya ada hujah untuk saya beritahu Allah, orang tua ni ya Allah, si fulan ini ya Allah tak bagi aku ceramah di Masjid Negeri, aku nak tuntut hak aku. Tapi orang Ittihadiyah ni bagus, saya yang tak nak datang kat sini, mereka duk panggil saya. Jadi tak datang tu ada sebab saya dah tua tuan-tuan, saya kena jaga sekolah saya, ya. Tapi di Masjid Negeri tu saya sedih sangat tuan-tuan, ya Allah, ya, tanpa beri notis apa-apa. Saya dah mengajar situ 10 tahun tuan-tuan, 10 tahun saya mengajar. Tiba-tiba ditarik begitu saja tanpa ada, paling tidak pun Ustaz, terima kasih kerana telah beri khidmat 10 tahun, dan insyaAllah kita nak beri peluang pada orang lain. Sejuk sikit hati kita ni, dah tarik begitu. Saya nak pergi ceramah, Ustaz dah terli ceramah dah hari ni kat sini, sebab nama Ustaz telah dipotong, pergi ceramah tempat lain. Allahu Akbar. Macam manalah orang nak berubah kalau jatah kuasa masjid korang ajar dengan ustaz-ustaz tuan-tuan ya. Jadi orang Ittihadiyah bagus, saya suka dan sayang kat tuan-tuan. Dan malam ni saya rasa sayang nak tinggalkan tuan-tuan. Mungkin agaknya cinta kita telah bersemi, tapi harapkan janganlah cinta ini hanya bertepuk sebelah tangan saja ya. Itu sajalah. Jangan lupa untuk terus bersama dengan saya setiap hari di 100.9 FM Pilihan Tepat 7.30 malam hingga 7.45 malam dalam rancangan Tafsir Al-Furqan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Untuk akhirnya tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian,
Terima kasih kita ucapkan kepada kedua ahli panel kita, Al-Fadhil Ustaz Nazmi Karim dan juga Al-Fadhil Ustaz Uda Kasim, di atas perkongsian yang saya rasa sangat-sangatlah berguna kepada kita. Dan apa yang kita harapkan bersama secara kesimpulannya, marilah sama-sama dengan apa yang telah kita dengar pada malam ini, kita mulakan langkah kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada. Jangan sekali-sekali kamu kata untuk buat perubahan yang baik ini bahawa aku akan buat dia esok. Bila tanya bila nak berubah, esok ah. Bila nak tanya berubah, esok ah. Maksudnya tidak begitu serius untuk berubah, segera berubah ke arah yang lebih baik, melainkan kita kena kata insya-Allah sekarang ni saya akan mulakan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu sahaja daripada kami. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Memang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kurang saya minta maaf banyak-banyak. Allah